hatta tatlu'a asy-syams. Rawahul khamsah illa Nasa'i. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan, telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami, jangan kamu melontar jumrah sebelum matahari terbit. Satu lagi hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ummi Salamah lailatan na'al faramatil jamrah qabla al-fajr thumma madat fa'afadat. Rawahu Abu Daud. Aisyah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberangkatkan Ummu Salamah di malam hari raya Kurban. Lalu Ummu Salamah melempar jumrah sebelum fajar, kemudian berangkat ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Ulang, Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberangkatkan Ummu Salamah di malam hari raya Kurban. Lalu Ummu Salamah melempar jumrah sebelum fajar, kemudian berangkat ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Hadis riwayat Abu Daud.